Hai, Assalamualaikum. Bersama saya Ada Duit adalah video baru. Selamat datang guys. So aku nak tunjuk kereta-kereta yang aku belum buat video lah, senang cerita, tapi dah sampai. So yang first aku akan tunjuk Porsche ni lah. Okay. Christmas punya event ke apa sih? Event ke orang panggil? Passion lah. So dia sampai kotak dia macam ni. Atau dia tunjuk full sangat. Okay. So ni brand model. So ni isi dia lah. Dapat sekali dengan dia punya apa nama, message. Lepas tu dia bagi sekali dengan parking, apa orang panggil lah, display. Okay lah, not bad lah. Tak buka je sebab dia blister. Tu first. Lepas tu DPLS ni undefeated. So aku ada 4, hijau, putih. Alright. Satu oranye dengan hitam. Okay lah, not bad lah. Atau pada R34. Lepas tu pada R34 juga. Wait. So kali ni aku buat video laju lah, tak nak buat panjang-panjang. Yeah. So handsome. Tadi fokus ke? Fokus. Cannot fokus lah. Sekejap alamak, kejap. Iklan. Kejap speed, kejap. Okay, sambung balik. Tak ada buka pula. Okay. Hood dia, aduh, asal blurring tu. Okay. Memang handsome kan. Lepas tu aku ada lagi. So kat sini R34ER. Ni mini GT tak silap aku. Kemas ke kan? Lawa agak lah. Lepas tu aku ada Opris Supra top secret punya. Okay, top secret. Check. Okay, dia punya buka bonnet dia kecil je sikit kali ni. Handsome. Dan satu lagi, oh ni
Aku rasa top secret event kot, MDX kot, aku dah lupa lah. Fokus sikit, fokus. Oh, dah tak mau fokus lah. Baik, okay. Okay. Handsome bro. Fokus lah man. Ya, handsome So, aku rasa tu je kot. Aku nak buat ringkas je, at least ada dekat YouTube aku. So, jumpa lagi. Ada duit, adalah video baru. Bye bye, Assalamualaikum guys.